Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wan Nordamia binti Wan Kamal Ismaizam dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Padang Pak Ahmad yang terletak di daerah Pasir Putih, Negeri Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBA 4272. Hobi saya ialah memasak dan menonton televisyen. Manakala, cita-cita saya pula ingin menjadi seorang chef yang terkenal. Dalam video ini, saya merasa amat teruja untuk kongsikan sebuah novel yang telah saya baca, iaitu novel yang berjudul Di Sini Bukan Duniaku. Di dalam novel ini, terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayuh kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya penulis lelaki yang bernama Hakimi Muhammad. Ia diterbitkan pada tahun 2006 oleh Associated Educational Distributors Sendirian Berhad. Buku menarik ini mempunyai 115 halaman bercetak dan terdapat 10 bab yang menceritakan tentang permasalahan dan pergolakan remaja yang berusia 13 hingga 15 tahun dalam menempuh cabaran hidup. Lumrah remaja yang sering mengalami kekeliruan dan pergolakan mendorong mereka mengambil usaha dan tindakan untuk keluar daripada konflik yang melanda diri mereka. Novel ini berkonsepkan cerita motivasi remaja, di mana kisah yang dipaparkan terselit pengajaran dan kata-kata agar dapat dijadikan panduan oleh para pembaca. Tema utama yang terdapat di dalam novel ini ialah penyesalan di atas tindak tanduk yang melulu tanpa berfikir panjang. Terlalu mengikut kata hati sehingga terjebak dengan kegiatan yang tidak pernah digambarkan. Jalan cerita dalam novel ini sangat menarik kerana ia mengisahkan seorang remaja lelaki yang terlalu mengikut kata hati apabila merajuk dengan ibu bapanya yang terlupa tentang hari jadinya. Lalu bertindak lari dari rumah menuju ke Kuala Lumpur. Di sana, Halim telah ditipu oleh seorang lelaki yang memaksanya bekerja sebagai pencuci kereta. Halim dan kawan-kawan dipaksa mencari rezeki dan dipukul oleh kumpulan lelaki tersebut. Halim mempunyai seorang kawan yang bernama Saleh. Saleh juga mangsa kejahatan Abang Jo, seorang pengedar dadah. Dalam tempoh menjadi mangsa Abang Jo, Halim dan Saleh telah dipukul dengan teruk. Sehingga suatu hari, Halim berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Abang Hafiz yang sebenarnya adalah seorang polis penyamar. Akhirnya, Abang Jo telah diberkas oleh Hafiz dan telah disabitkan kesalahan mengedar dadah dan perdagangan manusia. Remaja-remaja yang menjadi mangsa Abang Jo termasuk Halim dan Saleh telah dihantar pulang ke keluarga masing-masing. Pengajaran yang terdapat dalam novel ini sebagai remaja yang belum cukup matang dan pergolakan emosi, seharusnya bersabar dan tabah dalam menempuhi saat-saat yang mencabar dalam hidup. Jangan terlalu mengikut kata hati yang boleh membinasakan diri sendiri. Jangan mudah terpedaya dan percaya dengan pujuk rayu orang asing yang tidak dikenali. Pada pendapat saya, ada sedikit kekurangan yang terdapat dalam novel ini. Kekurangan tersebut ialah grafiknya yang tidak berwarna. Seharusnya diletakkan gambar-gambar yang berwarna supaya pembaca berasa seolah-olah mereka turut sama berada di sana dan lebih menarik. Akhir sekali, saya ingin katakan bahawa buku ini sangat bagus dari segi jalan ceritanya yang mudah difahami. Sekian, terima kasih.